Dua golongan yang dapat manfaat daripada akaun emas GAP di Public Gold. Golongan yang pertama ialah golongan mereka yang tiada bajet besar untuk kumpul emas fizikal. Contoh mudah, jika tuan-puan nak dapatkan 1 dinar, tuan-puan perlukan duit sekitar RM2,000 lebih. Tetapi tuan-puan hanya ada RM200 nak simpan emas. Apa yang tuan-puan boleh buat ialah tuan-puan boleh kumpul gram emas di dalam akaun emas GAP RM200 sebulan. Bila mana gram emas dah mencapai 4.25 gram, tuan-puan boleh memiliki emas 1 dinar. Baik, itu golongan pertama. Golongan kedua ialah mereka yang takut nak pegang emas fizikal. Contohnya, emas 10 gram nampak kecil, tetapi nilainya hari ini hampir mencecah RM5,000. Jika hilang, rasa sangat rugi. Jadi tuan-puan, akaun emas GAP dicipta untuk mereka yang masih rasa tak selamat nak pegang emas fizikal. Simpan saja di dalam akaun emas GAP sebab simpanan adalah percuma sahaja. Bila dah ready nak pegang sendiri emas, boleh saja keluarkan daripada akaun emas GAP. Itu adalah dua kelebihan simpanan emas di akaun GAP Public Gold. Jadi, nak buka akaun emas GAP ni tuan-puan, percuma sahaja. Tuan-puan isi di beg biru. Saya sebagai Public Gold dealer boleh bantu tuan-puan untuk buka akaun dan akan bimbing tuan-puan bagaimana nak mulakan simpanan emas di Public Gold. InsyaAllah dengan ilmu kita tahu apa kita nak buat. Dengan matlamat kita akan kekal kukuhkan kewangan dengan tabungan emas.